Tip simpan emas untuk penyimpan emas baharu. Kata mentor saya, bukan emas yang membuatkan seseorang itu kaya, tetapi ilmu. Dengan ilmu yang betul tentang emas, barulah kekayaan dapat dibina. Jadi, di sini saya kongsikan beberapa tips untuk tuan-puan yang masih baru dalam dunia simpanan emas. Pertama, konsisten menabung walaupun RM100 sebulan. Tidak perlu mula dengan modal yang besar. Hanya konsisten sedikit tetapi konsisten lebih berkesan dalam jangka panjang. Alihkan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan tuan-puan kepada simpanan emas. Kedua, daftar account gap secara auto debit. Cara paling mudah untuk kekal konsisten ialah dengan auto debit. Tiap bulan simpanan berjalan automatik tanpa tuan-puan perlu fikir banyak. Auto menabung barulah kekayaan bertambah. Ketiga, wajib baca 2 buah buku ini. Buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Inilah rahsia ramai yang berjaya simpan emas dan capai kebebasan kewangan. Jika tuan-puan mahu mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.